Kerajaan Johor bagi duit lagi. Ya, sekarang bantuan kasih Johor fasa keempat dibuka untuk buat semakan. Nak tahu sama ada layak untuk menerima bantuan ini, pergi ke laman web bantuan kasih Johor, iaitu laman web ini, untuk buat semakan. So tak perlu mohon. Ramai datang ke pejabat tanya macam mana mau mohon. Tak ada proses permohonan. Kerajaan ada senarai dia sendiri. Yang penting buat semakan sama ada layak atau tidak layak. Key nombor kad pengenalan, masuk saja, ada paparkan sama ada anda layak menerima ataupun anda tidak layak menerima. Sekiranya anda tidak layak menerima, anda masih boleh buat rayuan. Tempoh rayuan adalah 1 Jun hingga 14 Jun. Tapi setakat ini kita tak tahu lagi apakah mekanisme untuk membuat rayuan. Kalau kami ada dapat maklumat, saya akan buat video seperti ini. Jadi ikut sosial media saya dan saya akan buat video ataupun buat pengumuman dalam masa yang terdekat. Sekiranya masih tak tahu lagi macam mana nak buat semakan ke apa, boleh datang ke pejabat saya. Kami akan bantu untuk buat semakan. Sekiranya layak, sabar dulu. Ya, jangan tanya bila akan dapat apa. Tunggu. Kerajaan negeri akan call ataupun SMS untuk memaklumkan di mana untuk menerima bantuan ini. Yang penting masa menerima itu bawa salinan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan salinan itu perlu disahkan. Sekiranya dapat disahkan sebelum majlis penyerahan bantuan itu, boleh buat. Kalau tak dapat buat, tak apa. Bawa saja dokumen itu dan cari mana-mana pemimpin tempatan yang ada di tempat di mana majlis penyerahan bantuan itu dibuat. Jadi jangan bimbang. Yang penting kita tengok SMS. Kalau ada call, kita jawab, tengok di mana tempat untuk mendapat bantuan kasih Johor. Itu saja untuk hari ini. Jadi ikuti sosial media saya untuk apa-apa maklumat yang terkini berkenaan dengan apa-apa saja faedah, kemudahan, kebajikan yang disediakan oleh kerajaan. Kita jumpa lagi.